Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza judahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah wa usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Marilah kita bersama-sama bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita akan mendapat redha Allah di dunia dan di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Aidil Adha adalah hari perayaan ibadah bagi umat Islam. Ia disambut dengan mendirikan solat Aidil Adha, bertakbir, bertahmid, bertasbih dan bertahlil sebagai syiar pengabdian seorang hamba yang bersyukur kepada Allah. Laungan takbir, tahmid, tasbih dan tahlil ini turut dikumandangkan oleh umat Islam dari seluruh pelosok dunia demi mengagungkan Allah Ta'ala pada hari yang mulia ini. Firman Allah dalam suratul Isra ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tusabbihu lahus samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Innahu kana haliman ghafura. Yang bermaksud langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tiada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah, Aidil Adha juga dipanggil Hari Raya Haji, bersempena dengan perhimpunan umat Islam dari seluruh dunia di Tanah Suci Mekah bagi menunaikan ibadah haji. Menurut pandangan kebanyakan ulama, ibadah haji disyariatkan pada tahun ke-6 Hijrah. Allah Ta'ala berfirman dalam suratul Hajj ayat 27. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Yang bermaksud, serulah umat manusia untuk mengerjakan haji. Nescaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan menaiki unta kurus dari segenap tempat yang jauh. Ibadah haji mengajar kita erti titik persamaan yang hakiki antara sesama umat Islam. Tiada beza antara Arab dengan bukan Arab, raja dengan rakyat, kaya atau miskin, putih atau hitam. Tiada VIP, tiada kasta. Mereka semuanya berpakaian ihram yang sama, tunduk sujud kepada Allah yang satu, melontar jamrah, tawaf dan sa'i di tempat yang sama, serta melafazkan talbiyah dengan sebutan yang sama. Dalam khutbah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menunaikan haji wada', baginda telah bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin wala li a'jamiyyin ala arabiyyin wala li ahmar ala aswada wala li aswada ala ahmar illa bittaqwa. Yang bermaksud, tiada kelebihan orang Arab ke atas orang bukan Arab, tiada juga bukan Arab ke atas Arab, atau yang berkulit merah ke atas yang berkulit hitam, atau yang berkulit hitam ke atas yang berkulit merah, melainkan dengan takwa. Ibadah haji juga mendidik kita untuk berkorban harta benda dan wang ringgit, serta berkorban jiwa dan tenaga demi memastikan kesempurnaan ibadah. Ia juga turut mengajar kepada kita
arti kesatuan dan perpaduan sesama Muslim dalam setiap aspek kehidupan. Justru, marilah kita sentiasa bersatu hati mempertahankan agama, bangsa dan tanah air kita daripada dipermain-mainkan, dizalimi dan dicerobohi oleh pihak lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara dan saudari yang dirahmati Allah, Aidil Adha juga disebut dengan nama Hari Raya Korban. Ia mengingatkan kita tentang kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam, isterinya Siti Hajar dan anak baginda Nabi Ismail alaihi salam yang sabar menghadapi ujian semata-mata untuk mencari rezeki Allah Ta'ala. Ibadah korban bukan sekadar penyembelihan haiwan, ia menjadi simbol pengorbanan nafsu, kehendak diri dan cinta dunia demi mendapatkan redha Allah. Firman Allah dalam suratul Hajj ayat 37, "Lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Yang bermaksud daging dan darah binatang korban itu tidak sekali-kali sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah takwa kamu. Sebagai seorang Muslim, kita juga diperintahkan agar memupuk sikap peduli, prihatin dan mengukuhkan hubungan persaudaraan dalam kalangan masyarakat. Justru melalui ibadah korban, digalakkan kita berkongsi daging korban dengan mengagihkan kepada golongan yang memerlukan seperti fakir dan miskin, dihadiahkan kepada rakan taulan dan diambil juga sebahagian oleh orang yang melaksanakan ibadah korban bagi mencontohi sunnah Rasulullah SAW. Namun perlu diingatkan, daging korban tersebut tidak boleh dijadikan upah kepada petugas ibadah korban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Umat Islam sewajarnya sanggup berkorban meninggalkan kepentingan peribadi, politik dan lain-lain demi menjaga agama dan membela umat Islam, khususnya bangsa Melayu. Hentikanlah perbalahan dan persengketaan politik yang berlaku kerana ia hanya merugikan umat Islam. Bersatulah atas kepentingan menjabar dan mempertahankan agama Allah di negeri dan negara ini. Sebagai tanda kesyukuran, teruskanlah bertakbir sepanjang hari-hari tasyrik, khususnya selepas solat fardu sehinggalah sebelum terbenam matahari pada 13 Zulhijjah. Jika berkemampuan, laksanakanlah ibadah korban kerana ia merupakan amalan yang sangat mulia. Di samping itu, dalam suasana bersukaria di hari raya, janganlah kita lupa kepada saudara Muslim kita di seluruh dunia, khususnya saudara kita di Palestin yang masih lagi diserang dan ditindas oleh Zionis Israel la'natullah dan sekutunya. Semoga saudara kita di Palestin sentiasa diberi kesabaran dan ketabahan, seterusnya diberi kemenangan oleh Allah Ta'ala. Marilah kita mengambil beberapa pengajaran daripada khutbah pada hari ini. Pertama, Aidil Adha adalah hari perayaan ibadah bagi umat Islam. Oleh itu, sambutlah ia dengan memperbanyakkan takbir, tahmid, tasbih dan tahlil kepada Allah Ta'ala. Kedua, Aidil Adha juga dipanggil Hari Raya Haji bersempena dengan perhimpunan umat Islam dari seluruh dunia di Tanah Suci Mekah. Ibadah haji mendidik kita untuk berkorban harta benda dan wang ringgit serta berkorban jiwa dan tenaga demi memastikan kesempurnaan beribadah. Ketiga, Aidil Adha juga disebut Hari Raya Korban. Ia mengingatkan kepada kita tentang kisah pengorbanan Nabi Ibrahim, isterinya Siti Hajar dan anak baginda Nabi Ismail alaihi salam yang sabar menghadapi ujian semata-mata untuk mencari redha Allah Ta'ala. Keempat, jika berkemampuan, laksanakanlah ibadah korban kerana ia merupakan amalan yang sangat mulia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan memperbanyakkan amal ibadah dan meninggalkan perbuatan yang mungkar supaya mendapat redha Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama menghidupkan sunnah hari raya dengan bertakbir, bertahmid, bertasbih dan bertahlil serta menjalankan ibadah korban mengikut garis panduan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. وعيد اللهم بالتوفيق والهداية
Mutabbir hadhihi al-bilad al-islamiyah, ke bawah duli pada ke baginda Sultan Pahang As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ibni al-marhum Sultan Haji Ahmad Shah, wali sumuwil ahdi, ke bawah duli pada ke mulia Tengku Mahkota Pahang Tengku Hasan Al-Ibrahim Alam Shah ibni As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Ya Allah, kurniakanlah ke bawah duli pada ke baginda Sultan Pahang yang kami kasihi dengan kata-kata yang penuh hikmah dan bijaksana, amalan yang dilimpahi cahaya petunjuk, serta tetapkanlah baginda pada jalan yang lurus. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma inna nas'aluka ziyaratan wa salatan fil masjidil aqsa wa huwa harrun azid ya arhamar rahimin. Allahumma rzuq baladana Pahang khassa wa Malaysia wa sair biladil muslimin 'ammah as-sakha wan namaa wal raha wasrif anha al-waba wa qina sharrad da wa najjina min jami'i anwa'il bala ya rabbal alamin bi lutfika ya latif innaka ala kulli shay'in qadir. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.